Kerana dalam Syuara Jemaah Menteri minggu lalu dan beberapa kali dalam 1-2 bulan ini, kita bangkitkan ancaman dari kelompok-kelompok atas nama pelawat, ada visa, kunjungan ke negara kita, tetapi menggunakan kesempatan berniaga. Dan kadang perniagaan itu termasuk perniagaan peringkat kecil, PMKS. Dulu kita hadapi dengan masalah dari Rohingya, Bangladesh, Aceh dan sebagainya, yang kita katakan peniaga-peniaga di warung-warung, di pasar borong, menjadi masalah. Tentu kita dalam kemanusiaan ini, dalam cara tindakan kita itu harus berperi kemanusiaan. Tetapi dia menghalang kadang-kadang pekerjaan anak-anak tempatan. Sekarang dah meningkat tinggi. Banyak juga daripada negara China yang datang, visa pelancong. Tetapi buka perniagaan-perniagaan kecil ni, baik mekanik biasa, kenderaan, aircon, syarikat-syarikat kecil, kedai-kedai kopi. Ini menimbulkan keresahan juga dari perniagaan awalnya dan sekarang dah berkembang. Oleh itu kerajaan tidak ada pilihan. Ya. Jadi menetapkan umpamanya, kalau peniaga-peniaga, dia mesti ada pendaftaran perniagaan beralamat tetap. Ya. Dia tak boleh umpamanya menumpang di sana sini. Ya. Pekerja yang menjual barangan, itu satu ya, dia gunakan. Bahayanya ialah digunakan lesen dan permit tempatan. Baik, kalau kita dapati permit itu disalahguna, kita akan rampas permit itu seperti mana dilakukan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Ya. Kerana ini pada satu penipuan, sudah register, sudah jual kepada syarikat asing dan banyak negara Cina. Keduanya, dia jadikan nama aja label, kemudian semuanya daripada import, barangan import. Jadi dalam kepentingan peniaga tempatan hampir tidak ada. Baru ini ada tindakan penguatkuasa di Sempurna, Sabah, yang membawa markah menggunakan kenderaan Cina, dari negara Cina, perniagaan Cina, hotelnya milik Cina, negara Cina, semuanya. Jadi akhirnya ada bantahan yang besar dari penduduk-penduduk tempatan. Ya. Restoran di negara Cina, ya. Tukang ejen pelancong dari negara Cina, kenderaan dimiliki oleh masyarakat asing. Jadi sekarang kita terpaksa beri signal yang jelas, tidak boleh, dan badan-badan penguatkuasa harus ambil tindakan. Itu yang pertama. Ya. Kemudian perkhidmatan yang disediakan warga Cina yang dipercayai menyalahgunakan visa pelawat atau pelajar atau mahasiswa. Ya. Visa pelawat tetapi digunakan untuk niaga, merampas peluang dan kesempatan pekerja-pekerja kecil. Saya tinggal di Sungai Long. Tiap kali kalau pergi kedai, gunting rambut, dia dia merayu dan mendesak, dia kata mintalah tolong sebab kita punya habis, dia kata. Tak ada peluang mereka. Ini yang kecil ni, ya. Yang kecil dan sederhana. Dan oleh itu dia terpaksa tegas. Kemudian jualan barangan murah melalui e-commerce negara Cina. Ya, saya tumpukan negara Cina kerana banyak. Mungkin kalau dari India atau Indonesia sama layanan kita. Ya. Dia maknanya dia guna e-commerce dan semuanya. Jadi peniaga kecil-kecil ni akan mati urusan perniagaan mereka. Terhapus kerana penguasaan yang kurang berkesan. Saya ucap tahniah kerana badan penguasa kita, seperti mana saya lihat e-waste yang telah kita warisi selama puluh tahun. Tapi kerana keberkesanan badan penguatkuasaan,
kita telah merampas banyak sekali. Menggunung jadinya bahan rampasan. Sampai sekarang ini masalah bagaimana nak melupuskan. Ya. Dulu kita ada masalah rampasan kerana barang-barang itu diseludup. Jadi langkah-langkah yang kita usulkan dan minta dilaksanakan segera, semua kementerian dan kementerian agensi berkenaan, ya, LHDN, Custom, KPD, NPBT, MCMC, Bank Negara Malaysia. Ya, MCMC selamanya belum kan lah. Mesti Salim. Jadi harus ada umpamanya kalau Bank Negara Malaysia dan MCMC harus kaji platform e-commerce dan money trail, termasuk AMLA kalau perlu. KPDN dan PBT menyemak pelayanan peniaga yang terlibat. LHDN dan Custom memastikan cukai dibayar sepenuhnya. Immigration penguatkuasaan daripada penyalahgunaan PAS. Jadi ini kerjasama semua badan penguatkuasaan, dan saya minta Kementerian Komunikasi highlight perkara ini. Tindakan diambil supaya kita beri amaran yang cukup. Bukan amaran sudah diberi berulang kali, tetapi tindakan supaya mereka boleh hentikan segera.